Ni tak campur air ya. Kalau sawit lagilah dahsyat ya. Sawit muda ke sawit tu boleh, memang terbaik. Kalau sawit kita nasihatkan lebih kurang 50 hingga 75 ml untuk seliter air. Kalau kita 20 liter, kita letaklah lebih kurang 1 liter, kita tembak dekat perdu dia tu. Sawit tu memang terbaik. 10 hari dia nampak. Nanti dia akan merangsang buah yang besar, tandan yang besar. Daun akan berkilat hijau ya. Sebab ramai yang dah guna, memang dia kata komen memang terbaik lah dia kata. Walaupun tak hujan, musim terus juga berlangsung. Tak ada melawas ya. InsyaAllah cuba dulu baru tahu. Tak payah banyak-banyak. Kalau kita ada 3-4 pokok, kita buat kajian. Kalau betul, teruskan. Sebab kita pilih baju yang boleh diguna pakai waktu kemarau, waktu hujan. Ni semua boleh. Setengah jam sekali kita spray, hujan terus, lebat, terbaik. Lagi dahsyat. InsyaAllah kita boleh dapat 20 hingga 25 pokok. Tapi kalau baru tanam, maknanya kita boleh dapat 40 pokok. Sebab satu pokok mungkin 500 ml setelah campur air. Spray saja dengan perdunya tu. Kat pelepah bawah sekali spray saja. Baru tanam. Mungkin usia 7 bulan, 8 bulan, kita boleh dapat 40 pokok untuk seliter baja.